bapak ni pula sekarang, dia tak mahu bagi kahwin anak-anak dia. Sebab apa dia tak mahu bagi kahwin? Banyak sebab. Yang pertamanya yang menyebabkan budak-budak ni tak kahwin, dia letak harga mahal. Macam tadi kita sebut. Nak sampai 15,000, 20,000 pun dah ni. Mahal pada RSZ. Nak Sedangkan Nabi kata perkahwinan yang paling berkat, yang paling rendah mas kahwin. Tapi kita tak dengar. Kalau dengar pun buat tak dengar. Seolah-olah perkataan Nabi ni tak ada nilai. Kita tak berberkat. Kita nak orang pandang kita tinggi. Orang sebelah 10,000, anak aku 12. Hak ujung kapal 15, aku 18. Jom main gitu. Nah, ini masalah. Ada ibu bapa yang dia memilih, bukan pilih calon isteri atau suami anak dia, dia pergi pilih calon besyang. Ni banyak berlaku. Dia marah anak dia tak suka kahwin dengan pilihan ibu bapa. Ibu bapa kata anak dia ada pilihan. Pilihan anak dia, mak ayah tak mau dengar, tak mau tengok, tak mau izin. Faham tak? Sebab mak ayah sudah ada pilihan. Mak ayah dia tak pilih pengantin, dia pilih besyang. Dia kata ayah dia profesor, mak dia doktor. Sesuai dah dengan kita. Sesuai dengan anak muda sesuai. Sekarang ni nak cari besyang, dia nak cari pengantin.